mana jadi kaya tiba-tiba sebab baru sahaja pencen dan dapat duit KWSP? Dengar dahulu perkongsian saya ini. Statistik telah menunjukkan 80% pencarum KWSP habiskan simpanan mereka dalam masa 3 tahun sahaja. Kenapa jadi begini? Majoriti rakyat Malaysia tidak mempunyai tabiat untuk menabung dan tiada simpanan. Kebanyakannya hidup cukup-cukup makan dengan gaji. Tapi bila jadi kaya atas sebab simpanan KWSP, orang yang tidak biasa urus wang dengan cermat akan gelap mata tengok duit yang banyak jatuh atas riba. Bila tiada ilmu dalam pengurusan kewangan, duit yang banyak mana sekalipun boleh habis dalam sekelip mata. Apa yang kita boleh simpulkan di sini? Pertama, perempuan kena pupuk tabiat menyimpan sejak muda. Kerana ini sangat membantu anda untuk menguruskan kewangan di hari kelak dan insya-Allah boleh bersara dengan selesa. Kedua, bagi yang hampir pencen ataupun sudah pencen, cepat-cepat selamatkan duit KWSP tuan-puan daripada hilang sebab buat pelaburan, buat rumah dan sebagainya. Antara cara simpanan yang selamat dan kalis inflasi adalah dengan simpanan emas. Anda juga boleh buat bacaan ringkas daripada buku wang emas supaya anda boleh siapkan diri dengan ilmu emas. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.